Ini merupakan kawasan belakang rumah saya. Kalau belakang rumah ni kita tengok ni pokok-pokok yang setelah saya tanam. Ini MD2 yang belakang ni jambul emas. Okay, MD2 ni berusia lebih kurang dalam 5 bulan ke 6 bulan. Yang ini baru aja 3 bulan saya tanam di sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kali ini. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara bagaimana untuk kita menggunakan tanah ataupun tempat yang terhad, terutamanya apabila kita menanam pokok-pokok buah-buahan. Hari ini saya menanam pokok buah nanas menggunakan tempat yang kecil. Dan juga macam mana kita nak supaya maintenance dia low maintenance dari segi penjagaan rumput terutamanya, dan juga untuk memastikan pokok kita hidup dengan subur. Okay. Ini merupakan pokok nanas yang saya dah semai, iaitu dengan penggunaan jambul nanas. Di video yang sebelum ni saya ada tunjuk. Daripada jambul nanas tu kita semai dulu, dan apabila sampai masanya, bila kita dah ada tempat yang ready, maknanya sedia, barulah kita akan pindahkan ke tanah direct. Sebab kalau kita tak pindahkan, nanti pokok kita tak begitu cantik lah, sebab tak cukup nutrisi dengan tanah yang sedikit ini. Jadi okey, teknik hari ini yang saya nak gunakan, yang saya nak kongsikan adalah bagaimana untuk kita nak low maintenance, terutamanya rumput ni dengan kawasan yang terhad, dan mungkin masa kita yang terhad, sebab bukan kita peladang sebelum masa. Kita merupakan orang kata sambil-sambil menanam pokok di tepi rumah. Jadi saya menggunakan kaedah yang ini. Ini adalah saya gunakan kapet. Kalau anda tengok, kalau ada kawan-kawan yang buat event, kapet-kapet yang sekali guna tu, mana kapet yang nipis tu, so biasanya kadang dia dispose, dia buang. Yang tu kita minta lah kita guna kapet tu, macam ni kapet event. Jangan beli kapet yang baru, rugilah kan, harga kos yang mahal. Lebih baik kita gunakan plastik yang untuk pertanian tu. Jadi untuk tepi rumah okeylah, kita gunakan kapet pun boleh, daripada ianya terbuang, lebih baik kita gunakan untuk melindungi tanah supaya pokok rumput tak naik. Jadi senanglah kerja kita kan untuk kita nak maintain. So ini persiapan, mana kita bersihkan dua kawasan ni daripada rumput rumpai, lepas tu kita gemburkan tanah kita ni. Dan kita campurkan dengan baja kompos lah yang terbaik sebelum kita tanam. Jadi kita campur dengan baja kompos tu tadi, dan selepas tu kita tebuk lubang dan kita tanam lah. Jadi pokok-pokok yang kita tanam tu tadi, orang kata dia tak ada gangguan dengan rumput rumpai. Okay. Ni pokok nanas yang saya semai daripada jambul. Kita tengok macam mana akar dia. So dia dah mempunyai akar yang banyak. So akar yang banyak, kita boleh buang sedikit akar dia. Kita boleh potong. Tanah yang buat ruang, saya masukkan je lah. Okay. Bukitkan dia.
Okey, kita tengok ya dari segi jarak setiap satu pokok, kita akan jarakkan dia di antara 1,5 kaki, 1,5 kaki. So untuk nak memastikan pokok-pokok ini cukup dia punya pengudaraan dan dapat menghasilkan buah yang agak cantik, agak besar. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan untuk anda buat kali ini. Semoga video ni memberi manfaat kepada kita semua dalam kita bercucuk tanam di tepi-tepi rumah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, ini merupakan anak-anak benih nanas jambul mas. Satu ikat ni lebih kurang dalam 25 ikat dah ready pun untuk dipasarkan. Jadi